memang macam tu kajian dia. Kalau kita di Amerika, saya di Los Angeles tu, saya memang tahu lah isu mesti dapur punya. Harvard punya. Kalau dia cakap macam tu, macam isu Tok Mat tadi tu. Tok Mat tu siapa? Lagi dia tanya, Tok Mat siapa pula? Banyak orang nama Tok Mat ni. Tapi saya kata yang isu Tok Mat ni, yang dalam parlimen tadi tu cakap, penagih dadah. Dia merujukan dia pada polis khas yang penagih dadah. Tak ada benda lain, lagi dia cakap tentang aiskrim, morfin, pizza, tu semua. Macam mana di Amerika dulu. Sama je. Dia akan rujukan dia. Tapi kita nak cakap, nak dengar lah tadi elok-elok kita nak dengar apa isu Myanmar tadi. Baru nak dengar isu Tok Mat daripada UMNO tadi kan. Baru nak dengar. Buka-buka dah tahu dah. Kita menolak mana-mana UMNO yang kurus kering dan juga morfin. UMNO yang badan macam anak haram dan juga muka kulit kering. Dia dah tahu lah. Macam tu juga Musang King. King Musang mendapati wifi itu adalah kepunyaan Ismail Hussein. Tapi dia disyaki kami UMNO sengaja biarkan bank tersebut supaya disiasat oleh Ismail Ibrahim pula. Tadi Ismail Hussein ni Ismail Ibrahim dia jual nama Sultan pula. Dia kata dia duduk pergi cerita apa. Kalau kata dekat parlimen dia duduk pergi cakap dekat orang-orang MP ni jenis tu, dia jenis orang tak ada akal lah. Macam orang kata apa, dia mungkin Pascal dulu belajar terjun daripada bukit belaga kepala ke bodoh ke apa kan. Jatuh basikal ke jatuh motor ke, mungkin lah kalau orang yang dia akan cakap yang tak bukan-bukan ni, kita kata tak ada fakta dan tak boleh tuju pada tepat dia. Statut dia bila kita dengar bunyi ya, dengar kona sini macam ulat kena katok kan. Tu kepala. Terus kita tinggal, tak kawan dah orang macam tu. Kalau kata di sekolah ke universiti kan, kita dengar cakap, tak tepat lah. Tadi dia marah siapa ni? Kan, kita nak macam, marah siapa ni yang kata yang makan rasuah ni? Yang cakap tadi, kan? Bila kita dengar tadi macam isu dalam parlimen ataupun dalam balai polis ke, terjemah ni dalam dewan bawah ni dewan masjid ke, sekolah ke, PIBG ke, Persatuan Ibu Bapa dan Guru ke, kita dengar apa cerita isu sekarang ni. Sekolah luar dia kata tentang peperangan sekolah di sekolah ni Sains Mat Jiwa kan, kita dengar. Jadi keluar ni mesti kita nak tahu isi konten kandungan dia apa cerita tu. Dia main UMNO nanti datang untuk para pelajar. Hari ni kita berhimpun supaya mengikuti program pameran-pameran berkaitan dengan dadah. Ini adalah pasukan-pasukan daripada UMNO dan juga pasukan-pasukan daripada parti komponen kita. Itu adalah agensi dadah. Itu adalah jenis morfin. Ini methamphetamine. Adik-adik semua kena ingat, ini kalau adik-adik mengambil apa-apa dadah dalam larangan, adik kena tengok contoh macam UMNO itu. Contoh dia tu. Dia buat pameran. Orang kata kau tak payah lah, walaupun kau UMNO, kau punya tua, muka kau tua macam babi, anjing, muka kau tahan macam tu. Lepas tu kau pergi kamerakan dekat tempat sedikit jualan tu. Lepas tu kau pergi rompak pula beg, lepas tu buat senaraikan hitam guna balik. Berapa kali dah orang cakap engkau ni? Kalau macam tu. Kalau bapak engkau memang lahir ke memang suka mengedar dadah ke apa? Nak cakap pada persatuan-persatuan UMNO memang lama daripada keturunan kurun-kurun dari dulu lagi. Memang cerita tu ada ganggu negeri ni. Dia bunyi-bunyi. Cuba satu hari inisiatif ambil. Kau tutup terus parti tu pakai pertubuhan ROS. Kalau kau di sana KL, kau jangan masuk tempat orang. Itu je. Di sana ada kata, tapi kami tak ada kuasa dekat situ nak pergi masuk negeri Kedah. Kedah bagi kuasa kau tutup dekat negeri Kedah punya kalau tak ada kuasa dekat sini. Bagi kuasa kau dah WP dan Sabah Sarawak kan. Dulu tak ada kan. Sebab oleh kerana kata macam virus tu di negeri Kedah. Tu tengok siapa menteri dia, timbalan dia siapa. Kalau kata memang UMNO pun, Sanusi kau tutup saja. Bagi tengok jawatan pada orang lain. Esok kau tengok boleh tak buat. Mesti bolehnya. Kalau nak buat tak boleh tu, itulah kesekatan. Colet orang. Anak menteri pun dia boleh ambil macam tu lah, buat lari.
Sebab apa? Dia rasa apa? Dia tak ambil, dia tak buat kasar. Menteri gaji kata 40,000, dia pergi, kita nak bagi gaji 42,000 ni. Tu kamu duduk sini kahwin lah dengan tu si Ahmad Rozi tu ni. Ahmad Rozi tu dia kan MP juga. Kamu siapa? Perempuan yang nak kahwin tu. Kau ada pendidikan apa-apa yang dia nak colek tu. Lainlah ada pendidikan kau colek tu pelajar universiti lah, lepas time ijazah ke. Daripada mana ke. Tapi ni cuci otak sekolah lah. Cuci otak tau, cuci otak. Orang bangun tidur tak ada nak gosok gigi lagi, dia dah ketuk pintu dah. Ketuk pintu, bila je mana ni, kau bila nak colek adik aku ni? Aduh, kau bila ni tak colek-colek lagi ni? Kita kata, apa ni kenapa ni? Apa tak cukup lagi? Itu, sekarang kita nak buka bengkel kat Baling kan? Nak buka bengkel, memang kau tak call dia, tapi kesian lah kau balik lah. Kita nak bagi Baling bengkel ni, Terengganu ni. Terengganu kan orang PAS sana baik, ada baca-baca Quran semua. Baik, jomlah kita duduk sana. Yang dekat sana tu, tepi gah tu, bangsa tu UMNO juga. Lama dah duduk tunggu ni, duduk tunggu. Mana dia lah, orang nak buat ganja 1.7 juta ni, mana ada? Dengan jual nama Saleh, Dolah lah, apa letak dekat ID orang api. Kau apa, lock orang punya Maxis guna Cina tu, komuniti lain pun terbangun tengok. Ada juga komuniti yang tak buat. Dia tengok, apa bos ni? Kau ke? Engkau ke? Rupanya bos dengan Cina tu. Dia bertuhankan tokong Cina. Kau sembah Cina lah maknanya. Patut tak semayang. Kalau orang baik, dia bersongkok kat kepala. Kan? Kalau orang baik lah, dia bersongkok. Kita nampak macam baik juga. Oh, pakcik ni dulu UMNO tapi tak apalah, baiklah juga. Bubur songkok tapi walaupun tak semayang. Kan? Tapi nampak macam baik juga. Ini dah satu high. Songkok letak kat kepala. Lepas tu pergi berkokok dalam tok korang pula. Duduk pula tengah-tengah stadium. Lepas tu anak dia, bapak dia dengan UMNO tu. Bapak dengan anak. Bapak duduk buat filem. Anak dia duduk pergi jual dadah. Apa cerita UMNO ni? Orang cakap pasal bukan politik. Dah memang betul dia yang mencolek. Dah memang betul dia larikan orang. Dia mengedar apa semua tu di sana Baling tu. Memang rangkaian dia dengan si Mabuk Rahmat tu sama. Tu pasal tak ada duit. Si Rahmat tu. Rahmat Zainal. Apa sama ke? Tapi kita tak sebut lah sebab kata tak ada duit. Pergi minta. Besok kau dapat duit. Dah curi duit dia semua. Dah Sanusi tu. Dah bawa engkau projek apa. Alumni sekolah tu. Kau pergi ambil duit. Lepas tu kau belah lah. Tapi kau duduk tunggu lagi macam orang tu. Tunggu lah. Tak tunggu. Kau daftar anak orang punya. Masuk dalam KDN. Kau ambil tukar nama apa. Sebab apa? Budak tu lahir kan. Anak tu bayi. Nama Aulian kan. Kenapa kau pula yang kalut daftar? Ngising kau. Yang kawan ni duk cari mana kat penalaan kau dah simpan ni. Yang kawan tu duk letak COVID. Yang si bapak pula engkau setting lock telefon. Yang ni dah colek. Macam tu kau buat kepung anak orang. Orang nak tanya kenapa pula kau tu ambil alih kata anak tu. Kenapa? Daripada mula lagi aku duk syak dah. Aku tanya kenapa engkau pandai-pandai kau pergi buat pendaftaran lahir tu. Sebab apa? Atas reason apa? Kita sebenarnya nak memberi bantuan zakat kepada cakap ni tu pula. Zakat. Dah bola duit zakat pula zaman sekarang ni fashion tu. JKM. Orang yang tak mau terima kasih tak nak ambil. Menteri ke. Tu SPRM tu sama juga. Dia pun kata nak buat apa. Gaji dia pun ada. Engkau pergi ambil buat daftar terencak akal gila pula. Lepas tu buat anak racism lah apa semua. Anak siapa pula yang kau buat macam tu benda tu macam kata kau buat fitnah. Pergi letak pula mahkamah syariah. Pergi letak di hospital. Kau faham tak maksud kau apa? Kau nak tahu tak berita palsu dengan berita betul tu tak apa? Orang sini duk buat meeting, duk tulis tu perkara 72 tentang makasih penjagaan akal keturunan. Kita dah tengah buat ni, kita tengah mood tak baik ni. Lepas tu kita tulis bawah tu, tulis lagi bawah tu berita palsu di mana perbincangan RU 2018. Lepas tu bawah tu akan dibentangkan tentang apa-apa tajuk topik dia. Lepas tu bawah tu perkara ni yang berkaitan sentuh dengan kes syariah tadi. Kan kita nak bagi naik taraf untuk syariah tu, apa kaitan dia yang tengok isu perceraian dan juga apa hukum-hukum yang tak boleh, apa yang boleh.
Bawah tu tulis apa lagi? Saya tulis apa ni, perkara-perkara senayan negeri, jadual ke-8, jadual ke-9, peruntukan perlu dan tak perlu. Bagus sebenarnya tulis ni. Ada tarikh dengan media-media semua kita buat kertas kerja. Tahu dia buat apa? Dia pergi buat sungguh, pergi buat cedok menculik sungguh. Patut pun. Itu yang panggil law tak officer tadi tu. Pasal prinsip tu tak reti cari makan. Rupa-rupanya dia dah baca. Bawah dia tu tukang, tak apa kot, adik aku kan lawa, esok dia main balik kot cari. Esok itu dah suruh dah dia beli tanah, tapi dia kata nak beli tak nak hantar duit ni. Tu hak sebelah rumah pula. Pakcik-pakcik tanah tu jenis kebulur juga askar. Faham. Esok tak tahu lagi nak kena penyepak macam mana kat muka tu. Dia tak fikir lagi beberapa hari je ni. Dekat nak habis bulan 11 Disember kan Sarah tu, satuih-satuih tu. Dia tak fikir lagi macam mana nak kena penyepak. Kau tunggu kau.